Hello guys, selamat datang kembali ke Alahai Channel. Hari ini admin nak spill tea, paling pekat pasal Abang Red kesayangan kita. Ingat dah tenang lepas jadi duda, rupa-rupanya ada plot twist lagi gempak. Dari banglo mewah ke bilik sewa tanpa tandas, sampaikan muncul pula angka RM100,000 sebagai harga kebebasan. Memang panas weh. Jom kita bedah. Apa sebenarnya yang berlaku dalam hidup Datuk Red setakat April 2026 ni? Jangan lupa subscribe dan tekan loceng. Let's go. Siapa sangka kehidupan Bak Raja yang dahulunya dikelilingi kemewahan, kereta menjalar dan harta melimpah ruah kini hanyalah tinggal kenangan pahit yang menyakitkan buat usahawan kontroversial, Datuk Seri Adnan Abu. Nama yang pernah gah dalam empayar hartanah ini menjadi bualan hangat seluruh pelosok negara apabila beliau mendedahkan sisi gelap kehidupannya yang cukup tragis dan menyayat hati. Di usia 48 tahun, Datuk Red tidak lagi tidur di atas tilam empuk dalam banglo mewah. Sebaliknya, beliau mendedahkan realiti hidup yang amat memeritkan apabila kini terpaksa menghuni sebuah bilik sewa kecil yang serba kekurangan malah tidak mempunyai tandas di dalam. Demi menjimatkan setiap sen yang ada bagi melunaskan hutang lapuk yang mencecah angka RM7 juta sejak diisytiharkan Muflis pada 2019, beliau sanggup mengenepikan segala ego dan maruahnya sebagai seorang Datuk Seri. Walaupun latar belakang akademiknya sering menjadi tanda tanya dan tidak banyak didedahkan kepada umum, Datuk Red nampaknya lebih selesa berpegang kepada ilmu yang dikutip daripada Universiti Kehidupan. Baginya, segala jatuh bangun dalam dunia perniagaan sejak zaman kegemilangan hartanahnya sehingga syarikatnya gulung tikar adalah guru terbaik yang mengajarnya erti sebenar kepahitan. Sejak diisytiharkan bankrupt, hidupnya berubah 180 darjah. Selama 5 tahun yang panjang, dia terpaksa menelan maruah apabila tidak mempunyai pendapatan tetap dan hanya mampu menumpang teduh serta mengharapkan ihsan kewangan daripada isteri-isterinya. Paling merobek jiwa apabila dia secara terbuka mengakui bahawa bekas isterinya, penyanyi tersohor Adira Suhaimi, adalah insan yang banyak berkorban menyara kehidupan mereka sekeluarga ketika dia berada di titik paling nadir dalam hidupnya. Namun, bak pepatah, patah tumbuh hilang berganti, Mac 2024 menjadi titik tolak kebangkitan semula lelaki kental ini. Video sayu dia mengemis pekerjaan di TikTok bukan sahaja menggegarkan media sosial, malah membuka pintu rezeki yang tidak disangka-sangka. Kini Datuk Red bukan lagi sekadar nama dalam dunia hartanah, tapi sudah bertukar menjadi King of Life yang menjual apa sahaja demi melangsaikan hutang yang mencecah angka RM7 juta. Hutang pokok yang asalnya tak sampai RM1 juta itu beranak pinak dek faedah compound yang menggila. Tapi Datuk Red tak lari. Dengan semangat luar biasa, dia kini menjadi wajah untuk pelbagai jenama kopi dan baju Melayu, di mana setiap sen keuntungan yang diperolehi terus disalurkan kepada Jabatan Insolvensi. Dia sanggup melupakan kemewahan dan memilih hidup bersederhana, janji hutang selesai dan masa depan 11 orang anaknya daripada 3 perkahwinan terjamin. Memang satu pengorbanan yang cukup jantan. Kalau tadi kita cerita pasal jatuh bangun perniagaan, kali ini episod drama rumah tangga Datuk Red pula nampaknya masuk ke fasa yang lebih sengit dan mendebarkan. Bukan setakat soal hati dan perasaan, tapi dah sampai melibatkan angka ratusan ribu ringgit. Jom kita bedah kisah poligami dan kemelut mahkamah yang tengah membara ni. Siapa sangka kehidupan poligami yang dibina Datuk Seri Adnan Abu atau Datuk Red selama bertahun-tahun akhirnya runtuh sekelip mata dalam tempoh yang sangat singkat. Sejarah perkahwinannya bermula seawal usia 20-an, di mana dia bertahan selama 5 tahun dengan isteri pertama dan dikurniakan 2 anak. Namun tumpuan netizen pastinya terarah kepada 2 tonggak utamanya sebelum ini. Bayangkan betapa peritnya, dalam tempoh kurang sebulan, Datuk Red kehilangan kedua dua ratu hatinya. Pada 24 April 2024,
mahligai cintanya dengan penyanyi Adira Suhaimi yang dibina di Thailand sejak 2015 berkecai dengan talak satu. Belum pun sempat nafas ditarik panjang, pada 14 Mei 2024, giliran Datin Red pula sah bercerai talak satu di Kuala Selangor. Dari seorang suami kepada dua isteri, terus jadi duda hangat dalam sekelip mata. Drama tak terhenti di situ. Memasuki April 2026, suasana jadi makin tegang apabila timbul isu tuntutan RM100,000 yang cukup sensasi. Segalanya bermula apabila Datuk Red memfailkan kes pengesahan lafaz rujuk, mendakwa dia ada melafazkan rujuk ketika dalam tempoh iddah. Namun Adira meledak dengan pendedahan yang cukup berani. Pada 23 April 2026, penyanyi lagu Ombak Rindu itu mendakwa bekas suaminya meletakkan syarat cekik darah dengan mahukan RM100,000 dan pengguguran kes saman sivil berkaitan hutang jika mahu kes pengesahan rujuk itu ditarik balik. Adira nekat. Siap cakap dia ada bukti mesej yang tersimpan kemas. Adakah ini satu bentuk perniagaan dalam perkahwinan atau sekadar salah faham komunikasi? Dituduh meminta wang sebanyak itu, Datuk Red tidak berdiam diri. Dengan nada tegas tapi masih tenang, dia menyangkal sekeras-kerasnya dakwaan tersebut. Menurutnya dia tidak pernah membuat sebarang tawaran rasmi atau berjual beli urusan perkahwinan dengan ibu kepada 4 anaknya itu. Malah Datuk Red menegaskan dia sedia melepaskan Adira tanpa sebarang bayaran sesen pun sekiranya itu keputusan mahkamah nanti. Kini bola berada di tangan hakim. Kes pengesahan lafaz rujuk yang penuh misteri ini ditangguhkan ke 25 Jun 2026. Di sebalik segala kontroversi dan poket yang semakin menipis, satu hal yang tidak boleh disangkal adalah kasih sayangnya terhadap anak-anak. Mempunyai 11 orang anak daripada beberapa perkahwinan bukanlah satu tanggungjawab yang ringan. Daripada 5 anak bersama Datin Red, 4 anak bersama Adira, Anggrek, Asan, Anggun dan Ayob. Sehinggalah 2 anak daripada perkahwinan terdahulu, Datuk Red tetap cuba menjadi super daddy. Buktinya baru-baru ini pada 26 April 2026, kelibatnya kelihatan hadir memberikan sokongan moral yang tidak berbelah bahagi kepada anaknya Anggrek yang menyertai sebuah program reality. Walaupun hidup dan menetap di bilik sewa, tanggungjawab sebagai bapa tetap diletakkan di tempat paling atas. Datuk Red sekarang ni ibarat tengah berjalan atas bara api dengan hutang belum habis, kes mahkamah pula makin berselirat. Korang rasa Datuk Red ni memang mangsa keadaan atau dia sendiri yang cari pasal? Adakah bukti Adira akan makan diri Datuk Red atau adakah Datuk Red akan berjaya membuktikan mereka masih suami isteri? Jangan lupa untuk tekan butang loceng. Dan kalau korang ada info dalam, jangan segan-segan tumpahkan kat ruang komen bawah. Kita jumpa lagi dalam video akan datang. Assalamualaikum.